soalan nombor 5. Okey, Rajah 5 menunjukkan dua set eksperimen yang telah dijalankan untuk mengkaji sifat gas hidrogen klorida. Okey. So kita ada set 1 gas hidrogen klorida dilalukan dalam metil benzena. Satu lagi set 2 gas hidrogen klorida dilalukan dalam air. Okey. Satu perkara yang kita kena ingat. Contoh terdekat dalam kehidupan kita lah, macam cikgu kan. Cikgu hanya boleh mengajar bila ada murid. Kalau tak ada murid dalam kelas, cikgu mengajar seorang-seorang, itu maksudnya cikgu tu kurang siuman lah kan. Maksudnya fungsi seorang guru itu kita hanya boleh nampak bila ada murid lah. Macam cikgu sekarang ni online, memang cakap seorang-seorang, tapi ada juga anak murid online cikgu yang akan tengok. So maksudnya fungsi seorang guru hanya boleh nampak bila ada anak murid. Okay. So sama juga dalam kimia ni, fungsi asid, fungsi hidrogen klorida, dia hanya boleh menunjukkan sifat asid dia bila ada air. Bila ada air, barulah hidrogen klorida ni boleh menunjukkan sifat asid. That's why kita panggil asid hidroklorik. Kalau tak ada air, dia tidak boleh menunjukkan sifatnya. Sama jugalah alkali pun. Pendek ceritanya, asid dengan alkali hanya menunjukkan sifat asid dan alkali bila ada air. So bila tak ada air, maksudnya dalam keadaan pelarut organik. So bila pelarut organik, dia tak boleh lah. Okay, ini adalah contoh pelarut organik. Okay, sebab sebenarnya pelarut tu dalam silibus kita memang ada dua je, air dengan pelarut organik. So bila asid duduk dengan asid dan alkali duduk dalam air, dia boleh tunjukkan sifat dia. Tapi bila asid dengan alkali duduk dalam pelarut organik, dia tidak boleh tunjukkan sifat dia. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita pun hafal kan, apa definisi asid? Definisi asid ialah bahan kimia yang mengayon dalam air, menghasilkan ion hidrogen. Di situ dia dah menunjukkan peranan air tu tadi. Bila ada air, baru dia boleh mengayon, menghasilkan ion hidrogen. So barulah dia boleh tunjukkan sifat asid. Okey, kat situlah dia punya clue dia lah. Okey, alright. So kita tengok dulu soalan. Nyatakan jenis ikatan dalam gas hidrogen klorida. So hidrogen klorida HCl ini adalah bukan logam, Cl juga adalah bukan logam. So jenis ikatan dia adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen sebab bukan logam dengan bukan logam. Okey, kemudian apakah yang akan diperhatikan apabila kertas litmus biru dimasukkan ke dalam tabung uji set 1 dan set 2? So kita tahu kalau asid, kertas litmus biru tu akan tukar jadi merah. Tapi persoalannya dalam kedua-dua set, yang mana je boleh menunjukkan sifat asid? Confirm lah dekat set 2. Sebab apa dia boleh tunjukkan sifat asid? Sebab ada air. Okey, so alright, dia tanya apakah yang dapat diperhatikan. Ini yang pertama kita kena bagi tahu dulu. Kemudian terangkan jawapan anda. 3 markah. Maksudnya penerangan ni ada 2 poin lah. Okey, kita buat set 1, set 2. So apakah pemerhatian kita? So pemerhatian kita untuk set 1 sepatutnya tiada perubahan lah. Set 1 tiada perubahan pada kertas litmus kan, tiada perubahan pada kertas litmus biru. Tapi kalau set 2, kertas litmus biru berubah menjadi merah. Gitu. Itu adalah pemerhatian kita. Apa yang kita perhatikan pada kertas litmus biru. Okey. So penerangan kita mesti ada 2 poin. So set 1, kenapa tiada perubahan pada kertas litmus biru? Sebab gas hidrogen klorida tidak mengayon
tidak mengayon dalam metilbenzena. Metilbenzena. So bila dia tidak mengayon, gas hidrogen klorida kekal sebagai molekul. Tidak dapat menunjukkan sifat asid. Tapi sebelah sana gas hidrogen klorida mengayon dalam air, menghasilkan ion hidrogen. So ion hidrogen hadir dapat menunjukkan sifat asid. Gitu. Okay. Kenapa cikgu buat kotak macam ni? Bila soalan perbandingan, kita mesti kena bagi tahu untuk kedua-dua belah. Kedua-dua, set 1, set 2. So, tak jadi masalah kalau awak buat dalam bentuk satu ayat. Contoh, set 1 tiada perubahan. Manakala set 2, kertas limau biru bukan menjadi merah. Boleh je. Tapi selalu, kadang-kadang kita cuai. Kita bagi tahu tentang set 1, tapi kita tak bagi tahu tentang set 2. Di situlah masalah sering berlaku. Okay, sebab itulah cikgu cadangkan kita buat jadual lah. So murid boleh nampak, okey, set 1 aku bagi tahu, set 2 bagi tahu. Okey, ngam. Set 2 okey, point 2 ada, point 3 dua-dua pihak ada. Macam tu. Okey. So kita dapatlah mengurangkan kecuaian waktu kita jawab exam. Okey, alright. Next. Hitung kepekatan larutan yang terhasil apabila 480 cm3 gas hidrogen klorida pada keadaan bilik dilarutkan ke dalam 500 cm3 air suling. Okey, maksudnya asalnya kita ada 480 cm3 gas hidrogen klorida pada keadaan bilik. Kemudian dilarutkan dalam 500 cm3 air suling. So kita nak tahu kepekatan dia. So bila kes macam ni, perkara pertama kita kiralah dulu bilangan mol hidrogen klorida yang kita ada. So bilangan mol adalah isi padu bagi dengan isi padu molar kan. Tapi isi padu kita dalam CM3. That's why kita kena bahagi 1000. Baru kita boleh bahagi dengan 24. Sebab nilai 24 kita adalah di M3. So kita bahagi 1000 ni sebab kita nak convertkan ke dalam DM3. So bila kita tekan kalkulator, kita dapat 0.02 mol. Okey, kita dah dapat bilangan mol, kita dah ada isi padu. Boleh tak kita cari kepekatan? Bolehlah kan. Kita guna formula bilangan mol sama dengan MV/1000. Sebenarnya kalau kita tengok soalan yang macam pelik-pelik sikit, yang tak direct dia punya formula, sebenarnya dia bermain dengan formula bilangan mol je. Bilangan mol dengan bilangan mol. Macam tu. Tahu? Okey. So bilangan mol dah ada 0.02. M kita nak cari V500 per dengan 1000. So M sama dengan 0.04 mol DM negatif 3. Okey, so kepekatan dah selesai lah. Kemudian tentukan nilai pH. So pH sama dengan negatif log kepekatan. Okey, so negatif log 0.04. So kita dapat 1.40. pH dia mesti 2 TP tau. pH mesti 2 TP pada pengiraan kita lah. Okey, boleh? Alright. Kalau nak ulang kaji sikit tentang formula apa tu pH tu, kita ada pH negatif log H plus. Yang dalam ni kepekatan dia lah, molarity dia. Ataupun POH sama dengan negatif log kepekatan OH minus. And then pH tambah POH equal to 14. Okay.